Jom kami nak share satu pot moreh yang baru dekat Alostar. Hampa nak iftar dekat sini pun boleh tau. Hampa boleh mai dekat warung Kedah ni sebelah je Museum Alostar. Untuk moreh daripada macam-macam menu. Nasi lemak ni kira-kira menu lah dekat sini. Hampa nak makan colek-colek pun ada tau. Harga dia secucuk RM2 je. Depa akan goreng celup tepung dekat hampa. Makan panas-panas sedap weh. Yang paling kami suka dia punya bihun sup ni. Hampa boleh pilih lah nak ayam ke daging ke perut pun ada. Sup dia ni memang secukup rasa. Bila hampa makan dengan bihun ke kuih tiaw dia, memang sedap weh. Susah nak jumpa weh bihun sup perut bulat ni. Kalau hampa nak makan santai-santai je, roti canai pun ada tau. Roti canai biasa, telok kahwin, semua ada lah. Selain daripada roti canai depa ni, depa pun ada roti kacang pul tau. Yang ni serius sedap gila weh. Depa kata kalau hampa makan colek buah dekat sini, hampa jatuh cinta. Pakat-pakat pi try tau depa punya rojak ni. Tak lengkap tau hampa mai sini tak try depa punya kopi tonggek dengan kopi butter ice. Memang sedap. Hampa boleh try juga depa punya chicken tenders ni. Makan panas-panas memang rangup elok. Chicken wing depa pun pedas-pedas manis macam dekat sini pun best kalau hampa mai iftar. Hampa boleh order set iftar B ni. Dia bagi set nasi mandi, ayam dengan kambing. Sekali mai dengan shawarma tau. Shawarma dia ni memang sedap. Dalam set ni si ada kunafa lagi untuk dessert. Ayam pun ada 2. Ni pula set untuk nasi putih. Yang kami ambil ni ikan siakap masak kengsom. Sayur dengan telur dadar pun ada. Kengsom dia tu memang secukup rasa, pedas masa-masa memang sedap. Dalam set ni pun ada aglio olio tau. Kalau mai sini hampa nak order kopi ke, air yang refreshing macam sparkling ni pun ada. Tempat dia sangat santai. Kalau hampa nak main lepak malam-malam memang nice lah. So tunggu apa lagi? Hampa jangan lupa singgah.